Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Madza Khasirul Alam bi Hintatil Muslimin. Malam ni kita akan menyambung lagi pengajian kitab ini yang mana kita berhenti 2 bulan lepas. Bulan lepas sebab kita bagi laluan untuk kita cerita tentang sumut kot seingat saya kan. Jadi malam ni kita menyambung. Cumanya bukan dilema sangatlah. Ceritanya adalah kita telah cover tentang bagaimana pertempuran di antara golongan akademik dalam dunia Kristian dengan gereja. Kemudian malam ni sepatutnya kita nak teruskan kepada bab-bab seterusnya. Cuma bila saya tengok beberapa klip yang lalu tu, mungkin ada 1-2 benda yang saya nak tambah. Sebab saya nak bagi agar malam ni dia satu perjalanan yang cantik, tuan-tuan tak? Sebenarnya apa yang sedang berlaku kepada dunia pendidikan sekarang, kalau kita patah balik sejarah, menelusuri kitab ini, kita dapat lihat rupanya dia ada terkaitan dia. Tuan-tuan juga, kita tahu benda tu. Cuma kita baru perasan bila kita baca yang ni, rupanya yang ni kot yang led into sekarang ni punya dunia ni. Tak apa, lagi saya akan buktikan saya punya premis tu. Kita baca tu tengok. Baik. Jadi saya minta izin, saya nak ulang sikit yang satu topik lama tu, doktor. Yang tekanan gereja terhadap ilmu pengetahuan tu. Kita dah cerita dah sikit tu kan, tapi saya ulang balik sikit sebelum saya nak pergi kepada yang kaum modernis tu dengan ketidaksabaran kaum penentang tu. Sebab dia akan bawa kepada satu jalan. Saya nak pergi poin saya yang tu. Tak apa, kita baca dulu insya-Allah. Tapi yang awal-awal ni saya tak baca whole lah, sebab kita dah baca dah dulu. Hitam kan ni? Saya bagi gelap skrin. Bateri tinggal 30. Saya kena bagi gelap skrin. Baik. Pada saat Eropah sedang mengalami kemajuan cara berfikir, saat para sarjana pengetahuan alam dan kaum ilmuwan mulai membuktikan ketidakbenaran ilmu geografi seperti yang dikemukakan oleh kitab-kitab, saya ringkaskan. Maksudnya bila para ilmuwan sudah mula membuktikan kesalahan yang disampaikan melalui ajaran-ajaran gereja. Kalau kita nak patah balik, sejarahnya bermula bila mana dahulunya Rom dengan Kristian belum lagi berkait. Okay? Rom dengan Kristian belum berkait, maka ketika itu orang-orang dekat Rom hanya mempercayai tentang dewa-dewa dan sebagainya. Okey, baik. Maka selepas persidangan Nisia, persidangan Konstantinopel kan, pada kurun keempat Masihi, berlakulah asimilasi di antara gereja ataupun Kristian dengan kerajaan Rom. Maka Rom menjadi pentadbir kepada agama Kristian itu. Dia tidak berlaku kepada Islam, dia tidak berlaku kepada agama-agama lain pun. Dia Kristian ketika itu menjadi agama nasional. Dia bukan agama rasmi. Agama rasmi cerita lain. Kita menjadikan agama itu sebagai agama rasmi negara kita. Itu lain. Ini maksudnya dia menasionalisasikan agama itu kepada Rom. That Christian was belong to Rome, macam tu. So ibaratnya kerajaan berkuasa menentukan agama itu. Itu perbezaan dengan kita. Kita menjadikan Islam agama rasmi. Tetapi mereka tu menasionalisasikan agama itu kepada Rom. Bahasa mudah saya tadi itulah, Christian was belong to Rome. Maka pentadbir Rom ini, raja-raja mereka, para pemuka-pemuka agama mereka berkuasa untuk menafsirkan ayat-ayat Bible menurut kehendak pemerintah. Dia macam tu. Maknanya mereka saling memerlukan. Dalam bahasa Arab kita kata umara dengan ulama lah. Para pemimpin politik perlukan penafsiran Bible agar memberi keuntungan politik kepada orang politik, dan para orang-orang agama tu memerlukan dana dan kewangan daripada orang pemimpin politik yang ada pengaruh kuasa. Itu berlaku di dalam agama Kristian dulu. Seringkali kedua golongan ini sejauh mana pun mereka bertempur, mereka harus akui mereka perlukan satu sama lain. Tetapi siapa yang nak tarik siapa tu? Baik.
Sebab tu Imam Malik bila mana Harun al-Rashid punya pegawai pi di Madinah, bagi tahu dekat dia kan, wahai imam, khalifah sampai dan khalifah minta imam pi dari sana hinggap lah masa tu di Madinah tu, untuk pi mengajar lah. Maka kata Imam Malik, hang balik bagi tahu khalifah, kata al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu tu didatangi, bukan ilmu mendatangi. Hamba kat khalifah, dia nak ilmu, dia mai jumpa aku, bukan aku pergi jumpa dia. Tapi tera tu lah, kita nak buat tera tu tak tahu kot. Sampai tera tu dah kita tak tahulah. Tapi tu Imam Malik lah. Saya ingat kalau kita nak, kalau kita nak jadi macam tu pun, kita sampai level Imam Malik kau. Kalau saya pegang macam tu lah kan. Maknanya kalau lah main mana-mana menteri ke, ahli parlimen ke, kata mai Ustaz rumah Ustaz, main dulu mengajar Ustaz, anak saya mengaji, pilah kita buat kerah. Main tang ni lah, ingat terang mana sangat. Tak payahlah kot, kita bukan Imam Malik. Tak tahulah, saya peribadi serasa macam tu. Melainkanlah kalau kita ini hanyalah mengetuk pintu-pintu menteri dan pintu-pintu orang kaya. Orang susah kita tak pandang. Yang tu cerita lain. Yang tu kita tak setujulah. Bila agama je jadi pekakah kapitalis, ataupun agama jadi pekakah bisnes, di mana para kaum penceramah itu hanyalah mengetuk pintu rumah-rumah orang kaya dan orang susah tidak dipedulikan, yang tu kita marah. Kalaulah dia berlaku adil, surau kampung kecil pun dia pi, anak-anak mengaji di kampung pun dia mengajar, orang kaya panggil pun dia pi, itu sangat tidak ada masalah lah kot. Kita ni nak keras sangat pun nak pergi ke mana dalam zaman sekarang ni. Baik. Amin. Maka tuan-tuan, kita dah cerita yang tu 2 bulan lepas tentang Galileo Galilei, Bruno dan sebagainya. Saya nak tambah yang ni. Baik. Kaum gereja mengkafirkan para ilmuwan yang ni. Kaum gereja mengkafirkan para ilmuwan yang berani menyatakan hasil penemuan ilmiah mereka. Polemik ni tuan-tuan, sampai tahap apa? Bila gereja berasa terancam. Dia cerita dia bila kerajaan dan orang agama bergabung dan mereka berhak menentukan arah mana agama mereka, maka mereka menetapkan bahasa ilmu hanyalah bahasa Latin. Maka bila rakyat tak faham, dia berkata ikut saja sudah. Maka segala penafsiran dalam Bible itu pun yang dilakukan oleh bukan ahli. Mereka ni orang mengaji agama tapi bukan mengaji sains. Bila datang dalam persoalan nak membahaskan dalam persoalan sains, mereka main hantam sahaja. Saya bagi contoh. Hadis ni pun ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, iaitu hadis tentang Nabi Yusha' bin Nun tu. Kan Yusha' bin Nun, hadis Bukhari ingat saya. Di mana Nabi Yusha' bawa sebuah tentera nak lawan. Ingat nak bawa Bani Israel nak lawan untuk dah dapatkan Baitul Maqdis. Kemudian depa perang tu Jumaat petang. Bila masuk Maghrib Sabtu tak boleh perang dah orang Yahudi, orang Bani Israel. Maka elok-elok nak menang dah, kalau turun matahari depa kena berhenti perang. Maka Nabi Yusha' mengatakan kepada matahari, ya Syams, wahai matahari, innaka ma'murah wa ana ma'murun. Hang juga makhluk Allah ini yang ada perintah, you ada apa? Beban perintah, aku pun ada beban perintah. Maka bila dia kata macam tu, dalam hadis sebut matahari berhenti kan. Matahari berhenti sebentar bagi laluan untuk depa perang sampai habis, barulah matahari turun. Itu versi itu tuan-tuan dalam Sahih Bukhari ada, dalam versi Kristian Bible pun ada. Cuma dalam versi kita perbahasan cara ulama kita lah. Tetapi dalam versi Kristian, bila orang bertanya kepada mereka dalam riwayat tersebut, mereka mengatakan apa? Itu bukti matahari yang pusing bumi. Itulah dia main macam itulah. Itulah bukti. Bila itu antara salah satu contoh lah, banyak lagi lah kan. Maka bila main golongan-golongan yang mula mengkaji dan dimerasakan tak betul ni, apa yang disebutkan ni tak betul, maka Galileo Galilei apa semua ni cuba mencabar semua benda-benda yang dibawa oleh Ptolemy dulunya. Kita pernah cerita dah 2 bulan lepas. Maka mereka ini dihukum. Bruno, Giordano Bruno, kemudian Galileo Galilei, Copernicus ni dia tak sempat dihukum. Dia mati dulu. Selepas dia mati barulah dia dikritik oleh gereja. Tapi tak apalah. Apa yang gereja buat? Gereja buat disebut sebagai Inquisition Court. Mahkamah Inkuisisi lah bahasa Melayu dia. Inquisition Court ni sebenarnya dia terbahagi kepada beberapa fasa. Medieval Inquisition, Roman Inquisition, Portugese Inquisition, hatta yang tuan-tuan duk baca Spanish Inquisition itu termasuk juga dalam kategori Inquisition Court ni. Iaitu depa
Mereka buat satu mahkamah untuk mereka menyoal siasat. Bukan soal siasat pun, untuk nak torture golongan yang bertentangan dengan gereja ini. Nah, golongan ilmiah ini. Nah, dalam Inquisition Court, terutamanya medieval Inquisition itu pada era pertengahan itu teruk tuan-tuan. Mereka seksa dengan water torture. Mereka rendam para ilmuwan dalam ayat, dalam sangka, tak boleh bernafas untuk mereka tarik balik mereka punya penemuan ilmiah mereka yang bertentangan dengan kitab ataupun penafsiran orang agama. Nah, dan salah satu hukuman yang terkenal apa tuan-tuan? Iron Maiden. Yeah. Iron Maiden band rock tu, itu adalah satu hukuman yang terkenal pada zaman medieval Inquisition tu. Iron Maiden ni, seingat saya dia macam keranda yang orang tu dimasukkan dalam kanda tu dia dah ada paku. Seingat saya lah. Dan paku tu pula dia akan pastikan tak kena organ-organ yang vital lah. Organ yang, maksudnya kalau bila gereja tu ditutup, badan dia akan tertikam paku tersebut. Tapi kalau tertikam jantung mungkin mati terus kot, mungkin lah. Tapi dia pastikan terkena organ yang tak mati lagi, so dia akan ambil masa untuk bleeding dan sebagainya, akan mati pelan-pelan dan seksa. Itu Iron Maiden. Nah, ini dalam kategori medieval Inquisition ni. Siapa yang duk kena seksa ni? Adalah orang-orang akademik yang bertentangan dengan gereja, kerana dianggap mereka itu mencabar agama. Orang yang berbeza dengan pemuka agama dianggap orang yang berbeza dengan agama. Ini segi Maulana sebut kesan dia. Baik. Dan Inquisition Court ini depa bila mula dibuat? Tahun 1184. 1184. Kurun ke 12, awal kurun ke 12. Awal kurun ke 12. Kalau dalam saya punya bacaan ni dia kata dimulakan oleh Paus Lucius yang ketiga. Tuan-tuan nampak tak? Bila mereka mula mencabar, bila mereka mula bermusuhan di antara knowledge dan wahyu ataupun agama dan juga keilmuan, kesan dia apa? 1187 berlaku perang salib kedua. Siapa menang? Islam menang. Depa terus menerus menanggung kekalahan itulah. Kesan daripada depa jadi macam tu. Mereka sudah lagi tidak berteknologi, sudah lagi tidak bercakap tentang benda-benda fizik dan sebagainya, hanya bercakap tentang benda-benda keawang-awangan. Siapa yang menentang, siapa yang minta hujah dan dalil, siapa yang minta pembuktian empirikal, maka mereka akan dihukum sebagai sesat dan kafir, bahkan diseksa. Bahkan bila saya baca tentang sejarah medieval Inquisition tu, para ahli akademik ni dipaksa untuk tarik balik statement mereka tu, ataupun dalam kita kata macam tesis lah, artikel jurnal tu yang kena tarik balik kan. Bila mereka dah tarik balik, maka gereja akan cakap, tengok dia salah. Hang dah seksa dia teruk, suruh dia tarik balik. Bila dia tak tahan, dia mengaku. Abang kata, hampa tengok, dia pun mengaku dia salah. Memanglah hang dah kuti dia seruk kan. Ini saya sebut kemarin saya buat program dengan USM tentang sejarah gelap Eropah kan, daripada undang-undang rimba, draconian law. Sama lah, trial by battle. Nak tahu siapa betul siapa salah, kena bagi lawan. Bila lawan menang, orang yang menang itu betul, yang kalah itu salah. Sebab dalam falsafah, dalam prinsip mereka, kalau orang tu betul, dia akan bermati-matian mempertahankan dia punya betul tu. Oh, nyaya lah gitu tuan-tuan kan. Kalau orang tu jenis lengan kecil macam saya ni kan, bergaduh dengan orang lengan besar paha tu kan, kalau pun saya betul tapi disebabkan dia menang, mahkamah akan cakap, dia tu betul. Itu berlaku dekat Eropah dulu. Sama macam medieval Inquisition ni. Mereka tekan ahli akademik, suruh mengaku. Bila ahli akademik cakap, okey lah, aku surrender lah, aku punya hujah aku, maka mahkamah akan putuskan, tengok dia pun mengaku salah. Jadi begitu. Baik. Kemudian diteruskan pada zaman post Gregory yang ke-9 ni, cerita ni lah. Baik. Dan benda itu tuan-tuan, dia berterusan sampai bila tuan-tuan tahu tak? Ni menarik. Gereja dunia Kristian mereka memulakan dalam tahun 1184. Mereka mulakan pada tahun 1184 dan mereka hanya meminta maaf dalam tahun, aku tahu agak-agak tak payah saya maaf tu. Mereka hanya meminta maaf dalam tahun 2000. 2000. Lama. 2000 tu saya dah jam 4. 1184 mereka start Inquisition tu, Court Inquisition. Dan gereja cuma buat keluar statement rasmi, dipanggil The Day of Pardon. Yang tuan-tuan nak carilah, 12 Mac
tahun 2000. Tak silap saya dekat apa? Vatican tu. Kalau saya salah nanti betulkan, tapi saya ingat saya 12 Mac tahun 2000, Pope pada ketika tu, apa nama tahun 2000 tu, dialah yang buat disebut sebagai the day of pardon, dan gereja mengakui kesilapan gereja dalam menghukum para ahli akademik sepanjang 1000 tahun dalam sejarah. Dia mengakuinya akhirnya. Maksudnya official punya statement official pardon lah, statement rasmi yang pihak gereja memohon maaf kepada dunia akademik kerana kezaliman mereka terhadap ahli akademik hanya berlaku dalam tahun 2000. Maksudnya zaman tuan-tuan dah sedar, saya yang muda pun sedar. 2000 saya darjah 4 sedang dah lah kot. Ryan mana tu bila banyak? Oh, dia tak sempat. Dia dalam proses. Dah lagi dulu proses. Takkanlah bohongan tu. Pope John Paul, betul tak? Pope John Paul yang kedua. Pope John Paul. The Day of Pardon. 12 Mac ingat saya. Betul tak? Oh. Maksud dia buat step macam minta maaf lah, pardon lah tu. Dia terkilaf. Tak kira tak full, tak ikhlas juga. No? Itu cerita dia. Dahsyat tu penyiasaan ni pun ni. Baik. Saya nak baca sikit. Saya punya bacaan ni sikit, nak baca kat tuan-tuan sikit lah. Sebab satu benda yang menarik yang saya ingat saya kena main buku ni untuk baca juga. Tak boleh lari tuan-tuan bila kita bercakap tentang bila Barat ataupun Kristian mula untuk meneroka ilmu, di belakangnya senantiasa ada Yahudi. Tak boleh lari. Nah, ini malam ni kita puji ni. Kita orang tak ban lah kot. Tapi puji bukan puji akidah dia. Perangai depan ni. Ada satu buku tuan-tuan tahun 2010 saya beli, tajuk dia Mengapa Yahudi Berprestasi Tinggi. Menarik buku tu. Dia buat main satu-satu elemen di dalam kepercayaan depa tu yang kepentingan seorang ibu terhadap pendidikan anak, kepentingan untuk study group dan bincang, kepentingan untuk bertanya if dan then. If sekian, then sekian. Itu dia telah tanamkan sejak kecil. Berdosa dah saya cakap ni. Tak tahu disuruh kemanusiaan lah ni. Dia pun memang macam tu. Dia pun sangat tekankan ilmu. Bahkan dalam buku tersebut, saya tak buat balik, saya minta maaf. Nanti jadi tebal sangat. Dalam buku tu dia buat keluar data jumlah pembaca buku dunia terbanyak tahun 2009 kot, sebab buku tu 2010. Yahudi Israel nombor 2 dunia. Setiap budak menghabiskan purata, saya kena saya salah nanti betulkan saya sebab mana ni fakta. Sebulan bukan sebulan, setahun dalam 11 buku kot. Maksudnya sebulan dalam satu buku macam itulah untuk kanak-kanak di Israel. Buku yang dia baca sendiri tau, bukan buku yang sekolah suruh dia baca ni. Maknanya dia kena habiskan setahun ke sebulan lah. Tapi banyak. Kalau silap tak buat buku tu. Dan Israel ni nombor 2 selepas Jepun. Jepun lagi banyak. Yang dia paksa anak-anak dia baca buku. Dan tak kisah genre apa pun. Sebagai permulaan, kick start. Sebab tu saya duk pegang macam tu. Kalau anak kita baru darjah 1, darjah 2, dia nak baca komik sikit-sikit. Dulu kan ada komik kawan, ingat tak? Kan? Dulu komik kawan, anak-anak sidik. Lepas tu kat sekolah dia pada jual apa? Asuh yang ada watak setan tu apa? Asuh kan? Asuh kan? Dia pun tak tahu, Gen Z tak tahu. Start baca. Kemudian yang nombor 1 Jepun. Tapi berbeza dengan kita tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Saya nak sebut daripada semalam lagi sebenarnya. Baru lagi Malaysia recently ni kita terlalu mempergunakan budak-budak. Selepas dulu ada studio bintang kecil, lepas tu dia sengap sat. Lepas tu bila budak-budak duk naik kat TikTok ni, dia pun mula buat talk to my manager. Bukan saya nak kata salah ni lah. Saya kata macam salah lah abang tu lah. Kan? Sebab budak tu terdedah kepada pembulian media sosial kan. Orang pakai kutuk dia pun kecil, hati mereka kecil. Dia pun tak bersalah apa saya ingat. Manager tu lah kot ataupun tak tahulah. Saya bukan orang yang menghukum lah, tapi saya rasa macam dia pun nak kena hadap lah anxiety sosial ni. Orang duk kutuk dia pun macam dengan dewasa. Satu. Lepas tu saya tengok semalam apa lawak superstar, musical lawak superstar. Tuan-tuan semua tak tengok teruk tu saya ni.
Tengok tak? Okey, ada geng tak apa. Apa nama ni? Tema semalam kena ambil budak-budak. Selerak habis semalam saya tengok, tak lawak langsung. Tapi budak-budak dipakai. Kan? Lepas tu pagi tadi saya tengok yang duk viral Yusuf Azmi dengan Indonesia tu, ada budak pula duk lawan. Saya kata apa pun ni? Adakah kita berada pada satu zaman yang kita kena pakai budak-budak dah ni? Kita mempergunakan budak-budak sungguh-sungguh. Bila orang tua dah tak laku dah, maka budak-budak akan naik. Kemudian kita budak-budak pula naik dengan make up satu macam je segak kan. Kemudian kita duk katok kepala, kenapa lah dah pido sekarang. Kita yang menonjolkan mana tu. Kan? Sedangkan tengoklah tradisi orang Yahudi musuh kita ni, ada budak-budak kena belajar dulu. Dan dulu Imam Ahmad, mak dia pagi-pagi, mak dia ni janda, mak Imam Ahmad akan bangun siapkan dia hantar Nabi masjid. Kalau hari yang mak dah tak boleh semayang, mak dia akan tunggu di luar sampai anak dah habis semayang. Hantar Nabi sekolah, tunggu sampai habis, settlekan ini ibu ni. Imam Ahmad antaranya yang memang mak dia ada di belakang kejayaan keilmuan dia. Tapi kita tak jadi begitu. Baik, saya nak tunjuk tentang Yahudi ni. Baik. Pada abad ke-17 juga, ini buku terbitan USM tau, Pusat Pengkajian Pengurusan Pembangunan Islam Universiti Islam Malaysia. Tuan-tuan faham lah, buku terbitan universiti dia tak boleh reka. Dia tak boleh main muhur, main masuk kan. Dia bukan buku komersial, dia buku universiti. Pada abad ke-17 inilah juga pergerakan Freemason berkembang melalui pertubuhan-pertubuhan rahsia yang disebut sebagai secret society. The Rosicrucian and Invisible College. Mendatang apa ni? Kenapa mereka ni buat Invisible College dengan Secret Society pada asalnya? Saya tak nafikan wacana Freemason sekarang ni lain sikit lah. Tapi saya kena sebut Freemason pada era awal penemuan dia, perjuangan mereka adalah untuk keilmuan. Mereka ni golongan para saintis. Sebab tu Newton Freemason. Dan sebab tu dia terpaksa buat Secret Society peringkat itu kerana keilmuan dimusuhi. Mereka buat Invisible College, College Halimunan. Maknanya tak ada orang kata bangunan, tak ada apa, tetapi pengajaran tu berlangsung. Mungkin nota bagi lepas hang baca, hang koyak, hang bakat ke mungkin. Mereka terpaksa sampai tahap tu untuk nak belajar. Sebab pemimpin yang jahat, sebut macam tu. Pemimpin yang jahat ataupun orang atasan yang jahat, dia seronok kalau orang bawahan dia bodoh. Itu hakikat dia. Maaf sebut, orang agama yang jahat, dia suka kalau orang bawahan penganut agama dia jadi bodoh. Sebab dia mudah untuk tipu orang itu. Dia suka kalau rakyat dia terus jadi bodoh. Itu yang Kristian zaman itu nak. Biar hampa bodoh, hampa tak boleh baca Latin, hampa tak faham penafsiran ayat-ayat Bible, biar kami tipu hampa ke mana pun, hampa akan percaya. Dosa banyak ni sekian ribu bayar, dosa banyak tu sekian juta bayar, hampa akan bayar kerana hampa takut kepada akhirat yang kami momok-momokkan. Yalah, akhirat tu betul, tapi cara depa create mana tu agar orang takut. Dan perjuangan macam saya jadi wakil Freemason malam ni, selalu duk kutuk depa, malam ni puji depa. Ni peringkat awal ni. Depa buat Invisible College, Secret Society tu untuk nak pastikan geng-geng saintis depa ni senantiasa terdedah dengan ilmu. Saya baca lagi Baik. Okey. Sebagai gerakan sulit, kumpulan Rosicrucian ini bergerak secara rahsia melalui Invisible College. Antara anggotanya yang terkenal ialah Francis Bacon dan Isaac Newton. Francis Bacon ni antara orang yang awal cetuskan empirical tu. Sesuatu benda kena dibuktikan oleh kebendaan tu. Itu kesan yang kepada dunia hari ni yang saya kata relate tu. Lagi saya contoh Okey. Pada tahun Francis Bacon di dalam bukunya The New Atlantis, sampai sekarang ada, boleh dapatkan The New Atlantis. Pada tahun 1662, College Halimunan yang selama ini bergerak di Gresham College muncul di alam nyata dengan nama The Royal Society of London. Hanya selepas beratus tahun barulah Invisible College itu visible di London dengan nama The Royal Society of London di bawah Raja Charles yang kedua. Baru muncul. Raja Charles yang kedua ni tahun bila? 1660. Raja Charles yang kedua ni lah zaman the restoration of English monarchy.
Yang bapak dia kena bunuh dulu tu. Tu pun cerita pasal Yahudi juga lah tu. Yang keterlibatan Yahudi untuk memfitnah Charles. Akhirnya England tidak ada monarki. Dia main sat Oliver Cromwell. Akhirnya Oliver Cromwell pun mati. Dia restore balik English monarki. Itu cerita panjang. Itu keterlibatan Yahudi dalam tu. Itu jahat lah. Baik. Isaac Newton menyertai The Royal Society of London ini pada tahun 1703 dan menjadi fellow dan seterusnya menjadi presiden sampai meninggal dunia dalam tahun 1727. Itu cerita dia. Baik. Kemudian dia cerita tentang Galileo Galilei menulis buku-buku Starry Messenger, A Letter to the Grand Duchess Christina. Dia hantar surat kepada pemuka-pemuka gereja bagi tahu salah ni Tok Guru. Salah ni yang hampa sebut father. Yang ni salah ni. Dalam bab agama mungkin hampa betul, tapi dalam bab sains hampa jangan nak pandai-pandai. Tapi Galileo Galilei dikenakan perintah tahanan rumah sampai dia mati. Pertempuran di antara golongan akademik dan golongan agama ini berlangsung beratus tahun dekat dunia Kristian. Sampai kesannya lagi kita akan pergi pada bab seterusnya. Kesannya dahsyat lah. Kemudian muka surat 70. Baik. Dan daripada semua tu tuan-tuan, terbit seorang lagi lelaki ni, saya dah sebut 2 bulan lepas, iaitu Descartes ni. Descartes yang buat Cartesian Dark tu. Descartes ni pula dia yang lahir seterusnya, dia menggagaskan teori dark tu. Bukan dark, apa? Doubt. Doubt. D-O-U-B-T. Doubt tu nama bandel kat Pasifik tu kan. Doubt. The Cartesian Doubt. Cartesian tu sebenarnya nama dia juga. Descartes ni nama dia. Cartesian tu nama dia dalam bahasa Latin macam lah. So doubt ni apa? Shock. So Cartesian ataupun Descartes ni dia menganjurkan teori yang apa pun yang datang kepada kita, kita berhak untuk shock dulu. Ini antara idea dia untuk dia sebenarnya bahasa halus dia nak beritahu kepada orang-orang Kristian kat Eropah masa tu, apa saja yang terbit daripada ustaz-ustaz Kristian ni, kita berhak syok dulu. Dia menimbulkan syok. Nampak tuan-tuan permainan dia halus. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan jujur kepada diri, segala-galanya yang berlaku dalam dunia Kristian sebenarnya kita sedang mengulangi sejarahnya balik. Pada zaman itu Kristian sedang membahaskan benda yang lagi tak faham, lagi hebat orang tu. Dulu tu. Dan bila orang tak faham, kita kata percaya sudahlah. Percaya sudahlah, tu dah cakap banyak. Maka datang Descartes ni yang menyerbitkan Cartesian Doubt. Maka ada beberapa persoalan lah. Selagi tak ini, doubt dulu ada. Kenapa, bagaimana, panjanglah cerita tu. Tapi nak abang kata benda tu berjaya. Bila orang cakap tentang neraka, yalah, dalam Islam ada bab kita kena question, ada bab kita terima. Habis tu Islam tidak ada penjelasan ke? Islam dah saya cerita. Sekarang saya cerita. Okey, gini. Dalam Cartesian Doubt ni, dia ragu-ragukan segala-galanya sampai tahap akhirnya poin dia ada istilah Rom kat sini. Ni. Saya tak tahu nak bunyi macam mana. Cogito ergo sum. Sum ke sum. Ni bahasa Latin ni. Ini axiom Descartes yang paling terkenal. Maknanya aku wujud maka aku ada. Maknanya akhir sekali yang tak ada doubt adalah aku ya. Saya ingat Dr. Fazal Tehrani pernah tulis buku dia tajuk itu. Aku garis maka aku ada. Buku tu saya ada buku tu kat rumah. Buku tu kulit depan dia gambar dia dengan Tok Guru Ni Aziz. Aku dia garis maka aku ada. Tajuk dia. Dr. Faizal Tehrani. Mungkin saya ingat main daripada yang ni kot. Dia ni orang kaji dalam-dalam ni tak boleh faham kan. Maka Cartesian mengatakan akhirnya yang wujud cuma aku lah. Apa benda Ustaz Napi ni malam ni Ustaz? Okey. Bila kata yang wujud cuma aku, tuan-tuan faham tak? Benda yang tadi society tu, dia panggil sosio tu, dia sudah pergi kepada antropo. Yang tuan-tuan dah belajar kat you tu, antropologi. Individualistik. Daripada mengaji tentang sosio, kita back to diri sendiri. So agama hanyalah milik individu. So it's got nothing to do with pemerintahan. Semayang adalah semayang. Kalau kena pergi kerja, semayang. Tutup aurat individu. Sekali kalau hampir kerja jadi artis, hang kena pakai skirt. Hang kena pakai. Sekali lagi lepas hang pakai skirt, balik rumah, masuk maghrib, hang pakai telekong. Tu.
kesan daripada yang tu. Semua zaman ni tak ada lagi sekular, semua tak ada lagi ni. Tapi semua ni dia nak bawa kepada yang tu lah. Akhirnya sekali dia akan pergi kepada revolusi Perancis tu. Dr. Azmi tulis buku tebal revolusi Perancis. Saya baca tapi tak dah habis lagi. Tapi relate. Daripada sosio, dia panggil sociocentric towards anthropocentric. Minta maaf lah macam tinggi sikit, tapi seronok serta kan. Sebab sejarah dia begitu. Orang mula menjadikan agama itu perkakas individu semata-mata. Dalam Islam tak begitu. Islam ada fardu ain, fardu kifayah. Ni tak ada dah. Tak apalah kalau nak anjurkan agama, sebab ini cara mereka untuk protes gereja dalam diam. Tak apalah. Agama aku faham macam ni. Tuhan aku faham macam ni. Itu yang keluar apa nama ni perempuan tu lah, sebut nama aku nak sama pula lagi. Yang lawyer tu lah kan. Yang dia kata Tuhan macam atom apa semua tu. Pasal dia masing-masing faham cara macam tu. Kan? Contoh faham maksud saya kan. Siapa orang tu? Dan bila agama jadi milik individu, maka keilmuan keilmuan mula bergerak tanpa acuan agama. Yang sepatutnya agama memandu keilmuan, disebabkan agama memusuhi keilmuan, akhirnya agama terbit keluar daripada acuan agama. Maka macam manalah bila ilmu bergerak tanpa agama? Penipuan ilmu akan berlaku. Tak amanah dalam keilmuan berlaku. Menggadaikan fatwa demi kepentingan peribadi berlaku. Bila ilmu tidak ditutupi oleh agama, rosak ilmu. Dan dia panggil sebagai apa? Istilah ni disebut sebagai Allahumma salli ala Muhammad. Siapa nak baca? Atheist apa? Atheist academism macam tu. Kalau saya salah dia betulkan saya. Tapi dia ada istilah tu di Eropah. Agama menjadi keilmuan yang mulhid bahasa kita. Tapi dia ada istilah rasmi dah. Atheist something. Atheist academism ke atheist apa? So, kita melorongkan agama ni akhirnya tidak sampai kepada Tuhan pun. Ini yang diperjuangkan oleh Syekh Naqib Al-Atas, Profesor Diraja. Sebab dia nak bertempur dengan agama knowledge yang mainstream mengatakan knowledge barat tak bawa ke mana, tapi knowledge Islam akhirnya dia bawa kembali kepada Tuhan balik. Daripada Tuhan kembali kepada Tuhan balik. Kalau di UAE dulu banyak dia fokus ke yang tu, Islamic perspektif tu. Syekh Naqib Al-Atas antara yang pemikir agung dalam bab mengembalikan knowledge kepada agama dia balik. Baik. Okey. Saya baca muka surat seterusnya tu yang muka surat 210 tu. Perlawanan kaum gereja. Baik, sikit lagi. Jadi, bila jadi macam tu tuan-tuan kan? Bila jadi macam tu, mencetuskan syiak, adakah Islam tak boleh mencetuskan syiak? Sebenarnya it's okay lah untuk kita ragu untuk sesuatu kan. Bila orang main cerita kat kita kan, dalam Quran bersebut bila datang orang fasik, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kan. Bila datang orang bawa berita, kamu kena tabayyun. Mana kita syak dan kita persoalkan dulu. Dalam Islam juga ada syak. Tapi apakah yang membezakan syak dalam Islam dengan syak yang disebutkan oleh Descartes ini ataupun Cartesian doubt ini? Apakah perbezaan dia? Baik. Dalam Islam, syak itu akhirnya akan terubat dengan yakin, dan yakin tak boleh menukar syak. Kaedah fiqh, al-yaqin la yuzalu bisyakki. Yakin tak akan boleh ditutupi dengan syak. Kita semayang, lepas semayang kita dah bagi salam, kita dah keluar pergi makan, lepas tu tengok dekat kiblat ada tai cicak. Kita doa lah, mau cicak ni ada ke tak ada masa tengah semayang tadi, tak tahu. Aduh, batal ke tak batal tak tahu mayang. Keyakinan datang. Kalau kita bulat, tak ada cicak ni baru kena kat luar tadi. Masa kita yakin sungguh dalam kaedah fiqh kita apa? Sah semayang kita. Yakin. Tapi kalau kita duk 50-50 ish, cicak ni ada masa bila tak tahu, ada masa bila tak tahu, tak sah kena semayang lain. Tuan-tuan pun tahu kaedah tu kan. Betapa kuatnya keyakinan tu. Sebab tu al-yaqin la yuzalu bil syakki. Yakin tak boleh dikalahkan oleh syak. Bahkan tuan-tuan baca kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Bila Nabi Ibrahim AS tanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang mati.
Allah kata kepada Nabi Ibrahim, adakah kerana kau tak yakin wahai Ibrahim? Nampak tak? Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan tak yakin, tetapi untuk lihat ma'innal qalbi, untuk menenangkan hati, memuaskan hati saya. Kan? Sebab tu Islam terbit dalam kaedah yang pertama, ilmu yakin. Yakin yang datang dengan pemerhatian ilmu. Kemudian ainul yakin, yakin yang datang dengan pemerhatian dan panca indera. Dan akhir sekali haqqul yakin, total, absolute keyakinan. Kepuasan gabungan di antara kajian knowledge manusiawi dan juga wahyu kerohanian. Maka haqqul yakin. Ini yang membezakan kita dengan Descartes doubt ini. Itu cerita dia. Baik, saya nak pergi kepada subtopik seterusnya. Sebab saya nak pastikan saya boleh sampai hujah saya tadi tu, tentang apakah kaitan dengan dunia hari ni tu. Dia kata macam ni. Ini saya petik-petik, saya tak baca semua pasal panjang sangat. Perlawanan kaum modernis terhadap gereja. Banyaknya penindasan yang dilakukan oleh kaum gereja terhadap para ilmuwan itu menyebabkan mereka mengadakan perlawanan yang sangat sengit sekali terhadap seluruh kaum gereja dan golongan ortodok. Mereka benci terhadap apa saja yang berbau agama, baik berupa akidah, pengetahuan agama, maupun akhlaknya, maupun sastranya. Mereka bahkan benci terhadap Kristian, bahkan terhadap semua agama. Itu cerita dia. Ya? Bila golongan ini membina pengaruh fizikal, empirical, kajian dan sebagainya, menghasilkan sesuatu dan sebagainya, maka mereka boleh buat duit sikit. Maka mereka menjadi kaum yang moden. Dan selalunya begitulah. Orang yang bila ada knowledge dengan orang tak ada knowledge, selalunya orang yang berknowledge ini kita lihat dia lebih moden sikit lah. Bila main benda-benda baru, dia akan dapat dulu. Bila terbit pengisian baru, dia yang jumpa dulu. Bila main terbit misalnya ChatGPT, orang-orang yang dalam bidang keilmuan ni ataupun orang yang moden ini, dia akan try dulu. Lepas tu lama 2-3 tahun barulah orang kampung dapat jumpa dan sebagainya kan. Macam itulah. Selalunya dia akan dapat dulu the new invention ni. Jadi golongan ini, mereka ni lah yang menjadi kaum modernis. Jadi daripada fasa pertama tadi, pemusuhan antara academician lawan gereja, dia ambil kepada fasa kedua, modernis lawan gereja. Golongan ini menjadi elit yang baru. Berarti tengah 10. Tak sempat dah tuan-tuan dalam TikTok ni, minta maaf lagi dia akan habis tiba-tiba. Mereka akan menjadi modernis, elit yang baru. Ada satu buku lagi saya tak bawa banyak. Ada boleh? Ada penyelamat Abang Nar Rashid. Tuan-tuan follow Abang Nar Rashid. Macam mana nak cucuk macam mana? Bawah ni. Sekali dia tergantung pula. Tak apalah, boleh kot. Kena angkat sikit. Malah ni cawan tak jatuh lagi, selalu jatuh kan. Okey. Tak marah lagi, Okey, kat mana tadi? Dia jadi modernis dan menjadi kaum elit baru. Saya tak ingat buku ni, bukan. Satu lagi buku tentang Allahumma salli ala Muhammad. Seorang Raja Henry kot seingat saya. Yang dia yang Allahumma salli ala Muhammad. Buku ni ke buku lain? Tak apalah tuan-tuan, ni homework lah. Tuan-tuan cari balik. Dia lah yang akhirnya dia ni yang bertempur dengan gereja. Pasal bagi dia, gereja dah ambil alih kuasa raja dah lama dah. Monarki ketika itu, sebab selama ni monarki duk bergabung dengan gereja. Aku suka hang, suka aku, tapi nampak gereja duk kuat kontrol, raja dah makin rendah. Maka pada zaman dia, saya minta maaf, saya ingat Raja Henry kot, yang ke berapa, dia yang perkemah balik kuasa hierarki ni. Buku ni ke? Ya? Apa? Raja apa? Yes, Henry ke-8. Maksud dia tak mau bagi, raja ni macam selama ni bodoh anggap payung saja, selama ni raja macam lambang saja. Kena tunjukkan ni kuasa monarki sebenar. So ketika itu mereka mengambil alih elit dalam Eropah itu. Dulunya tuan tanah dan tok guru Kristian yang jadi elit. So zaman itu sudah berlangsung, modernis pula yang jadi elit. Tapi tak apa. Cuma yang kat sini Maulana kata apa? Kekurangan dan ketidaksabaran kaum penentang. Yang ni saya baca sikit lah. Semua baca sikit. Namun sayangnya kaum intelektual yang mengadakan perlawanan terhadap kaum gereja itu tidak cukup bersabar dan ketekunan dalam berfikir dan memberikan penilaian. Mereka memegang peranan penting dalam mereka tidak dapat membezakan agama dan orang-orang yang memegang peranan agama. Pun sama macam kita.
Hari ni bila kita marah kepada beberapa orang, 2-3 orang ustaz, selebriti ke, siapa ke, orang ke apa, kita menjadi macam marah kat Islam. Kita nak pelekeh 2-3 orang yang bercakap benda-benda salah dalam agama, tetapi perlekehan kita itu seolah-olah kita bukan mempelekeh dia, kita mempelekeh Islam itu sendiri. Itu penyakit dia. Dan penyakit itu telah pun berlangsung kepada Kristian dulunya. Maknanya dia sebenarnya dia geram kat individu tu. Tapi sebabkan individu memakai pakaian agama, maka dia membenci keseluruhan agama itu. Tetapi penyakit yang lebih parah kepada orang Kristian adalah apa? Kerana dia benci bukan setakat agama Kristian, dia benci semua agama. Kerana bagi dia semua orang agama sama saja. Agama menghalang kemajuan. Nak buat sini sikit, agama tak bagi. Nak buat sini sikit, agama larang. Akhirnya bagi mereka agama adalah pekakah-pekakah kaum kolot yang tidak mahu ke depan. Sedangkan agama tidak pun bersifat begitu. Kalau tuan-tuan membaca buku Pendeta Za'ba, Kemiskinan dan Jalan Keluarnya, ya, apa lagi buku dia yang dia cetuskan mana ni? Dia cerita satu buku tu. Satu lagi cerita tentang biografi perjalanan Syekh Al-Hadi. Syekh Al-Hadi. Saya pernah kongsikan cerita ni. Saya tak ingat di surau ni ke di mana. Di surau ni lah kalau pelik-pelik macam ni kan. Mana? Dia pernah nak buat madrasah dekat Melaka, tapi orang tak bagi. Ya. Kemudian dia nak buat madrasah dekat Singapura pun orang tak bagi. Akhirnya dia main di Pulau Pinang. Sebabkan dia baik dengan salah seorang tokoh di Pulau Pinang tu, Bejanit tu, akhirnya dia berjaya buat Mahat Al-Masyur. Tapi poin saya adalah kerana apa dia tak bagi? Kerana bila mana dia suggestkan madrasah tu buat bertingkat. Dulu kan madrasah kena mengaji macam ni. Bila dia katakan madrasah kena 2 tingkat, 3 tingkat ni, orang-orang agama klasik mula memperkatakan habis kaki pijak Quran. Kalau tingkat bawah buka kitab, tingkat atas macam mana? Tuan-tuan jangan nafikan, benda ni memang berlaku, kena baca sejarah. Kemal Dahlan, sebut nama ni orang marah pula. Muhammadiyah di Indonesia juga begitu. Peringkat awal dia bila dia buh meja, orang kata dia tiru cara Belanda. Orang bakar pondok dia. Ustaz bagi contoh Kemal Dahlan saja, geng-geng belah sana, bagilah belah sini. Tok Guru Syekh Abdullah Fahim, peringkat awal dia dekat madrasah dia, DNW Dairatul Ma'arifil Wataniyah, dia buat meja, dia buat pakai seluar, dia buat ngaji ada gelop. Tuan tengok satu-satunya sistem pondok dan nizami yang ada dekat tanah Melayu masa tu, pakai seluar dan dia ambil gambar ramai-ramai, depan tu ada gelop. Tuan tengoklah dalam Google. Pondok tapi ambil gambar depan tu dia letak gelop bumi tu. Nak bagi tahu kita ni integrasi di antara ilmu akhirat dan ilmu akademik. Itu Islam begitu. Jangan kata pondok ini dia lekeh, tak. Pondok tak lekeh. Pondok tak pernah lekeh. Pondok tak lekeh. Cuma hari ni orang bila dia buat sesuatu, dia letak nama pondok, maka dia memburukkan nama pondok. Sedangkan pondok tidak begitu pun pada hakikatnya. Sebab tu tok guru dulu ni pun menerebus banyak benda-benda yang dalam-dalam. Bacalah Furu' Masail fi Usu'il Awasail. Syekh Fatani punya dalam perbahasannya. Ini bukan perbahasan yang orang tak faham ni. Ini perbahasan fiqh yang memerlukan mungkin masa lalu tak berlaku dulu, sekarang dah berlaku dah. Tu Furu' Masail. Tak apalah. Jadi kat sini dia kata apa? Ketidaksabaran komponen tang. Baik. Okey. Jadi apa berlaku? Dia bilang ni. Pandangan barat mula tertuju kepada alam material. Ini nama subtopik. Cuma saya baca terus jadi point lah. Maksudnya barat daripada tadi tu kewahyuan, keawangan, sam'iyat kan. Disebabkan dia pun duk kena tekan, akhirnya golongan keilmuan ni keluar daripada doubt tadi tu. Doubt, syak, dia jadi empirical. Empirical ni apa? Sesuatu yang boleh diuji kan, baca indera kan. So maka syak itu hanya boleh diubati oleh empirical. Macam kita tadi lah, ada ainul yaqin. Cuma kita akhirnya akan dibaluti oleh hakul yaqin. Bila empirical studies, so anything kena ada inference, hypothesis dia, kadang-kadang pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Semua tu berlaku tidak salah. Tetapi bila dia menanggalkan agama daripada urusan ini, maka akhirnya pengajian itu hanyalah dal, pengajian tanpa roh. Academic atheism. Baru dapat ayat tu. Bukan academician. Academic atheism. Tu istilah dia. Dan itu berlangsung dekat barat sampai sekarang kot saya ingat.
Tapi akhirnya percayalah cakap saya, kalau kita akan hidup lagi 50-60 tahun, dia akan kembali kepada jalan agama balik nanti. Sebab itu sifat manusia. Pada akhirnya bila dia sampai ke muncak kepada keilmuan, dia akan bertanya, siapa di sebalik semua ini? Saya optimis benda tu. Sebab tu Islam akan bangkit di barat, saya optimis benda tu. Bila sesuatu gedung bangsa itu telah sampai kepada kemuncaknya, sama ada lepas tu dia akan jatuh ataupun dia akan menemui Tuhannya. Baik. Maka tuan-tuan, semua ini dia berkait dengan apa? Okey. Dia berkait dengan apa? Yang ni saya minta maaf, saya siap. Bermula 8.23 ni sampai habis sekejap lagi, tuan-tuan akan marah sikit kat saya lah. Tuan-tuan akan agak marah kat saya. Saya minta maaf, saya siap. Dan tuan-tuan mungkin akan berbeza dengan saya. Dalam ni, tuan-tuan tak marah, tuan-tuan tak marah, dalam ni dia akan marah. Tapi baik-baik kat orang lah, marah-marah lah. Academic atheism ini ataupun academic atheism ini dan juga semua segala perkakah empirical ini, dia kan kebendaan. Bila kebendaan, itulah yang mencetuskan benda-benda di Eropah yang awal dia cetusnya apa, tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan belajar kat sejarah dulu. Kita rasa macam tak berkait, rupanya dia berkait. Dia mencetuskan revolusi industri. Yalah, dia revolusi sains, revolusi politik semua tu kan. Akhirnya, sekarang kita baca turutan dia, jalan dia sebut. Mula revolusi falsafah, revolusi politik, revolusi sains, dan akhir dalam industri dia tak sebut lah, tapi saya melihat kenapa dia mati juga. Dia turun juga sebab dia masuk tapi dia tak dapat support dengan murah. Mungkin dia masuk pelan tapi dia makan banyak. Oh. Dia makan banyak. Minta maaf tuan-tuan, BT tinggal 3. Dia dah cucuk power bank tapi dia tak support. Ni apa? Handsetnya ortodok ni lama-lama punya. Baik. Sebenarnya saya nak bagi dia support lah. Tak apalah. Sembang ni buang masa lagi. Satu terus. Dia menerbitkan revolusi industri. Sebab everything kena dibuktikan dan dipatenkan, diterbitkan. Maka apa kesan dia? Segala keilmuan itu diperuntukkan untuk keperluan industri. Yang tu saya nak pergi sebenarnya. Maka akhirnya universiti terbina bukan untuk mendalami keilmuan, tetapi untuk melihat kepada pasaran kerja. Kos-kos itu dicipta untuk melihat kepada dia nak kerja apa nanti dan sebagainya. Pertambahan universiti di universiti itu bukan untuk memenuhi keperluan kehendak insani masyarakat kat mana yang kita kurang, tetapi untuk memenuhi keperluan kehendak pasaran industri pada masa depan. Saya tak kata salah, tapi itulah yang kita berlaku sekarang ni. Dan itu belum kita cerita tentang bagaimana mereka menjadikan keilmuan itu sebagai bisnes. Pada zaman saya 2010 itu kemuncak zaman terbitnya universiti-universiti swasta. Saya boleh list 10-20 nama tapi takut kena saman. Tapi tuan-tuan tahu, universiti swasta di rumah-rumah kedai muncul macam cendawan. Apa mereka punya modus operandi mereka? Menawarkan peluang kedua. Anak-anak pakcik boleh buat degree, sedangkan anak dah 6E SPM. Dia bagi buat degree. Degree pula dalam bidang apa? Nursing. Ni. Dan dia tahu pun budak tu tak boleh pun survive nanti kat pasar kerja. Tapi dia buat juga pasal apa? Pasal dia tahu masa tu dalam otak pakcik-pakcik kampung di kampung-kampung, aku nak anak aku gantung juga scroll degree kat dinding rumah. Betul tak? Zaman tu. Setiap keluarga kena ada seorang juga gulung ijazah satu. Dan mereka ini didorong oleh apa aku geram ni? PTPTN. Sebab apa mereka boleh survive? Sebab mereka tak ambil duit orang secara direct. Mereka ambil duit orang secara halus melalui PTPTN. Dia create universiti, macam mana bodoh pun universiti tu, minta maaf lah, rumah kedai ke apa ke. Dia tak perlu ambil duit benda tu sekarang. Dia ambil duit PTPTN. Jadi PTPTN hanya menjadi mesin untuk menghalalkan tindakan kapitalis akademik ini untuk memenuhi nafsu serakah duit mereka ni. So, mereka membina kekayaan dengan memperjudikan nasib anak-anak kampung, tuan-tuan. Kita setuju dengan saya? Di Kuala Lumpur dulu, kita jumpa banyak. Saya di Gombak, saya universiti IPTA. Bukan cakap IPTA bagus pada swasta yang bagus sungguh. Tapi ni yang dibuat atas rumah kedai, yang dibuat mereka, kos tak apa-apa buat ni. Kemudian,
Budak-budak tu tuan-tuan minta maaf sebut, mai daripada Sarawak, mai daripada Sabah, mai daripada Perlis. Kita tengok dia punya kita tahu budak ni teruk ni. Tapi masuk swasta. Bila swasta ni kan dengan satu baca punya gaya, masuk rambut sikat tepi, radio OAG macam tu pecah kepala. Kan? Lepas tu PTPTN ni pun 70,000 satu semester. Duit habis banyak, betul berlaku pula orang kata apa. Dah masuk bola lah, yang geng muda tahulah. Ya, duduk asrama pula, kolej apartment, campur lelaki perempuan, tak campur lah satu rumah, dia campur lain rumah. Tapi alah, dalam ni orang tahu siapa yang borang muda, pernah hidup, pernah berkawan, dia tahu apa yang saya masukkan ini. Rosak habis. Mana pergi universiti sekarang? Tak ada habis dah. Kebanyakannya tak ada. Dalam 20 list dalam kepala saya ni, saya ingat 19 dah tak ada dah. Di belah kita apa ada kan. Budak-budak tu di mana sekarang? Di Caltech, di Shell, jaga cashier, di 7E. Minta maaf kalau saya nak hina. Mereka berhutang 70-80 ribu untuk kos macam yang mereka tak mampu dapat pun. Bukan saya nak hina lah, saya nak beritahu bagaimana mereka menipu orang kampung ni. Maaf, saya jadi marah sungguh pasal kita ramai kawan ni macam tu. Sampai sekarang hutang berpuluh ratus ribu pun ada. Buat Grab jenuh nak bayar. Jenuh nak bayar. Itu kesan daripada bila mana keilmuan tidak dibaluti oleh keagamaan. Kemudian bila cerita tadi tentang academic for industry, tadi itu academic for business. Itu memang dah merepek dah. Dah terlalu merepek dah. Sebab tu sekarang bila kerajaan dah jadi jam. Tuan-tuan tahu tak, kita ni ada lambakan degree holder. Sedangkan position untuk 41, bukan 41 lah apa? 9 grade 9 kan untuk 41 kan. Lambakan degree holder termasuk dengan IPTA, PTS terlalu banyak. Sedangkan posisi untuk degree holder tak banyak. Tuan-tuan. Tetapi mana-mana jabatan, melainkan sekolah dan hospital lah, itu tentulah ramai degree. Tapi macam jabatan-jabatan kan, kebanyakan posisi 27, 17, 19 ni yang ramai. Timbalan Mengarah 41 ni seorang, dua orang. Jadi tapi depa ni lah yang ramai. So akhirnya sekarang ni jadi apa tuan-tuan tak? Ramai sangat yang dia ada degree, dia ada master, tapi pekerjaan ni apa? Kerani yang grade SPM. Bukan saya salah. Saya tak kata salah nah Kak Ipang saya seorang degree. Tetapi sebabkan tak upaya dah nak bersaing, dia kerja 1%. Bye-bye tuan-tuan. Bye-bye saya. 1%. Apa nama ni? Terpaksa. Saya tak kata dia beri salah, jangan marah saya. Dia pun tak salah. Cuma akhirnya dia dapat sebulan 2,500 dengan grade SPM, dia hutang 80,000 dengan PTPTN. Benar ni kena nampak. Tapi sekarang ni mungkin kerajaan dah nampak dah. Dulu pun nampak jugalah kot. Saya nak berlaku adil lah. Dia pun mula buat TVET. Mulalah nampak skill lebih penting sebenarnya, kemahiran. Pi kepada kemahiran, gaji lebih banyak, hutang pun tak ada. Pi buat CIDB, hutang pun tak ada, dapat elang lagi kat atas. Giat mara, banyak boleh buat. Tapi dulu mentaliti kita, anak aku kena ada degree juga. Kos lelong pun tak apa, jadi ada degree. Sekarang ni mak ayah dalam ni ingat, tak payah dah. Tak payah degree pun tak apa. Skill adalah lebih penting. Bila dia ada proses skill tu, then dia buat degree di kemudian hari pun tak apa. Sekarang ni ada TVET Madani dan sebagainya. Maksudnya kita dah ada skill, tak ada degree. Kita dah masuk industri, kita boleh claim degree lepas pada tu. Betul yang bagus kena sebut bagus lah kan. Maknanya dia tak ada degree. Dia ada skill, dia masuk ke mahal industri, dia buat kerja, dia ada bengkel, sampai dia ada pengiktirafat, sampai dia memang power betul. Then dia boleh claim degree tu. Tapi adalah dia punya periksa dan sebagainya. Dah cenama macam PhD lah, PhD yang dalam kurungan tu, dia panggil PhD apa tu? Satu PhD kita dapat dengan kita buat research, satu PhD kehormat. Macam tu lah. So dia ada sumbangan dekat dunia luar, akhirnya universiti iktiraf dia dengan bagi PhD kehormat tu. Macam itulah lebih kurang konsep yang cuba TVET Madani buat ni. Bukan saya nak promote Madani malam ni lah. Jadi tuan-tuan dia ni sokong Madani pula. Apa komen Ustaz Anwar Ibrahim menari dengan Trump? Yang tu paling glamour lah. Saya tak mau berbalah dalam bab tu lah. Tak setuju lah, saya memang tak setuju lah. Tak boleh lah menari itu. Sambut saya setuju lah. Tapi tak apalah, mungkin spontan kot. Saya sangka baik sajalah. Mungkin dia spontan. Saya tak mau. Saya penyokong kerajaan pemerintah. Esok bila kerajaan bertukar, PN pun saya sokong PN juga. Itu punya awal yang baik. Nampak cara lapik tu.
Okey, tutup dengan ni tuan-tuan. Dan Malaysia pun tak mau terlepas daripada Academic for Industry. Kita pun buat Research University. Research University tahun 2004. Ada 4 universiti kan. Universiti Malaya, Universiti Putra, Universiti UKM, USM. 4 universiti yang research. Saya baru tengok tadi artikel ini LKAN, Laporan Ketua Audit Negara, pada 24 Februari 2025. Dia mengatakan kita kerugian 148 juta sebab grant research akademik yang tak membawa apa-apa, yang tak habis, yang tak siap, yang gagal dan sebagainya. Kalau tuan-tuan sembang dengan pensyarah, dia boleh cerita lah dark side of university ni. Dan kadang-kadang grant itu berjuta-juta yang akhirnya dia tak bawa apa-apa pun. Dia bawa orang itu pergi duduk luar negara. Saya tak mau sebut, ya Allah, kena kawan-kawan lagi. Bukan semua. Tetapi tak tahulah, nak salah mereka pun tak boleh. Banyak artikel ataupun research grant yang berjuta-juta akhirnya dia tersimpan dekat rak-rak perpustakaan semata-mata. Dia tak membawa apa kepada rakyat. Itu poin saya. Dan saya tak salahkan pensyarah pun. Pensyarah terbeban dengan budak-budak lagi, silibus lagi, exam lagi, kena buat artikel, skopus semua banyak lagi. Teruk mereka pun. Mungkin kita kena keluar dengan satu solution yang lain. Tuan-tuan, saya bagi contoh lah. Satu kajian akademik yang memudahkan rakyat, misalnya apa? Tabung haji. Tuan-tuan nampak tak bagaimana tabung haji itu membantu rakyat? Itu satu. Bayangkan dalam ni sebut, cuma 11.3% sahaja research grant yang berjaya dihabiskan dan ada impact sikit kepada society. Yang lain tak berjaya. Bukan saya kata, laporan Ketua Audit Negara. Bayangkan kalau semua tu berjaya. Tapi saya ulang sekali lagi, saya tak salahkan pensyarah. Saya bukan pensyarah. Pensyarah saya marah ke saya pula. Tapi dia pun yang cerita ke saya. Dia betul ini kena sebut dalam kuliah. Dia ada dark side dia. Itu tak cerita yang dia ni ada baik dengan dekan, dia ni baik. Tu politik dalam universiti pun ada juga lah. Akhirnya research tu dia tak bawa ke mana-mana pun. Hanya untuk memenuhi merit dan keperluan dia itu, dan dia disimpan dalam rak semula. Itulah Academic for Industry. Sedangkan kalau kita tak tahulah, tadi kita cakap pandai pula kan. Tapi sebenarnya itu memang berlaku dalam dunia akademik. Saya minta maaf kalau benda tu orang marah. Tapi sebenarnya kawan-kawan pensyarah juga yang cerita, yang minta saya cerita. Dan saya pun baca benda tu lama dah, cuma saya takut nak cakap. Tapi bila tadi saya buka dalam laporan Ketua Audit Negara tu, betul lah rupanya 11.3% sahaja. Yang lainnya tak sempat disiapkan, tak dihabisi, tak beri impact dan sebagainya. 1% tahan lama juga phone tu. Betul lah. Betul lah, saya tak tipu lah. 1%. Kalau saya boleh screenshot. Sebab dia ada ni kot. Tapi orang tu jangan tengok lagi padam. 1%. Memang betul 1%. Allahu Ta'ala ala 835. Maka tuan-tuan, bulan depan insya-Allah kita nak pergi kepada seterusnya lah, no. Saya tuan-tuan minta maaf lah, buku ni dia berat sungguh. Kadang-kadang satu tahap kan, saya macam menyesal juga perkenalkan kitab ni. Dia best tapi dia berat. TikTok banyak betul. Saya perasan kat TikTok dah start jual ada buku ni. Bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu. Mungkin kesan daripada kita juga kot, no. Harap macam tu lah. Lepas ni dia main kepada materialisme dalam agama Eropah masa kini. Maksudnya zaman Maulana, sekarang jugalah. Bagaimana Eropah sudah menjadi material. Saya ingat yang tu boleh kita bahaskan. Kemudian dia pergi kepada beberapa yang lain lah. Minta maaf lah, dia memang berat. Tuan-tuan memang faham sebab kita dah lama beberapa tahun. Dalam ni, kalau terkejut, saya memang apa ni? Betul kuliah di Taman Wakaf Siti Aisyah, Ahad minggu pertama, kami pakai kitab ni. Teman-teman cakap dengan dia, Ustaz, kerugian dunia dengan kebenaran Islam ni memang berat sikit. Berat sikit. Tapi di TikTok memang ada jual buku tu. Kalau nak ikuti sambungan dia, boleh lah. Beli buku tu, saya tak ada kepentingan apa-apa pun. Dan buku ni orang tak bawa lagi di Malaysia ni. Dalam bentuk kuliah. Tu saya sayang juga. Nak tinggal. Tapi berat. Bila mesej Abang Fizul masuk bagi-bagi Ahad kan, aduh mesej dah Abang Fizul ni. Mesti dia nak suruh cancel. Tak suruh cancel. Dia suruh teruskan. Jadi saya nak kena baca banyak. Kalau saya tak baca banyak, tuan-tuan, saya sedang present depan tuan-tuan. Tuan-tuan pula jenis orang yang jenis semok balik, check and balance. Naya saya kalau saya salah. Saya kena baca. Tapi alhamdulillah lah, benda ni bagus untuk saya juga. Padam dah. Allahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin ila malaikatil muqarrabin wa ahdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.